ketegangan kaum. Ya. Selain isu rumah ibadat sebagainya, boleh Ya. sikit lagi? Saya tadi tekankan 3 perkara lah ya. Kebelakangan ini, satu isu yang sudah pun wujud lama di negara kita. Cuma kebelakangan ini kerap dimainkan dan dikumandangkan balik. Semacam memberi gambaran bahawa 3 tahun kerajaan Madani inilah kewujudan rumah ibadat yang dimaksudkan itu seolah-olah tumbuh macam cendawan macam sekarang. Hakikat sebenarnya adalah ini sudah sekian lama berlaku. Tapi kerana ada watak-watak yang memilih untuk memainkan dan memanipulasikan isu ini, bermain dengan sentimen dan emosi dalam isu yang sangat emotif, dan tak nampak niat mereka untuk mengangkat formula penyelesaian. Yang pertama, biar kita akui dulu, kalau ianya berkaitan dengan status tanah, pemilikan dan juga perancangan bandar, kita ada saluran undang-undang. Semua kena ikut. Kalau ada yang tak ikut, biar jalur undang-undang juga dipilih sebagai penyelesaian. Bukannya melalui tindakan sendiri yang jelas akan mencetuskan provokasi. Tak ada pihak yang akan menang dalam isu ini. Kalau bersungguh nak cari penyelesaian, balik semula kepada titiknya. Kalau ianya berkaitan dengan tanah, libatkan kerajaan negeri. Kalau ianya berkaitan dengan plan tempatan dan sebagainya, libatkan PBT. Ya. Kalau ia melibatkan isu undang-undang dan sebagainya, lihat balik undang-undang apa yang ada dan di bawah kawalan penguatkuasaan mana. Itu kalau nak mengambil sikap menyelesaikan. Ya. Berbeza dengan nak ambil sikap untuk manipulasi, kemudian mengharapkan keuntungan politik yang sementara. Kerana ini adalah isu yang berpotensi menyebabkan keselamatan negara dan orang awam mungkin terjejas. Pada masa yang sama, saya sebut dalam ucapan sebagai sebuah negara yang berbilang kaum sekian lama. Sekian lama. Kita pernah melalui peristiwa hitam, tapi jauh lebih lama adalah kita menikmati kehidupan yang rukun damai, penuh harmoni dan saling hormat. Ya, jadi biarlah kita terus kekal dengan gaya hidup sekarang, iaitu mengakui bahawa negara ini adalah negara yang dihuni oleh rakyat yang punya kepelbagaian agama, budaya dan bahasa dan pelbagai kaum. Maka sudah semestinya belajar untuk terus menjaga sensitiviti semua pihak. Dan kalau ada permasalahan, jalan terbaik adalah menyelesaikannya mengikut lunas undang-undang bagi memastikan bahawa hidup rukun damai macam sekarang ini dapat terus kita nikmati. So itu mesej saya dalam ucapan tadi. Terima kasih. Saya akan bawa isu ni ke Kabinet juga. Saya akan memaklumkan kepada Jemaah Menteri besok tentang keadaan sebenar yang berlaku, tentang watak-watak yang terlibat, tentang bagaimana pihak polis berusaha untuk mengawal keadaan. Ya, kerana itu kadang-kadang tindakan polis dilihat hanya dari satu kacamata. Misalnya, kalau ada pihak yang mengadakan perhimpunan dengan membawa topik ini, maka bila tindakan dibuat, kerajaan akan dilihat sebagai tak menghormati kebebasan berhimpun dan kebebasan bersuara. Dan polis guna pakai 105 Kanun Tata Cara Jenayah, iaitu bagi menghalang ataupun menyekat, kalau sehingga ini tindakan preemptif yang sebenarnya dibenarkan mengikut undang-undang. Kebebasan bersuara bukan kebebasan menghasut. Kebebasan bersuara bukan kebebasan meniup sentimen yang boleh menyemarakkan lagi, menajamkan lagi orang kata sentimen perkauman dan agama. Dia ada had dia. Dan malangnya ada segelintir ahli politik yang memilih untuk hanya memainkan isu ini bagi tujuan mendapat keuntungan politik yang sementara. Dia tak tengok dalam konteks nak memelihara keamanan dan ketenteraman awam.